Nabi tanya, wahai Israel, apakah telah sampai ajalku? Ya Rasulullah, aku telah mencari akan umurmu. Pagi ni pagi yang terakhir untuk kamu ya Rasulullah. Tak ada lagi. Wahai Israel, mana Jibril alaihissalam yang sentiasa bersamaanku ketika susah, ketika senang? Jibril duduk di langit ketujuh turun, duduk sebelah kanan Nabi, menyerupai seorang lelaki. Aku di sini ya Rasulullah. Wahai Jibril, kenapa tak bersama denganku di saat kematianku? Ya Rasulullah, aku tak mampu melihat saat kematian kamu ya Rasulullah. Wahai Jibril, tidakkah aku ni kekasih Allah? Apakah mati ni sakit bagi aku ke, wahai Jibril? Wahai Rasulullah, walaupun engkau kekasih Allah, tapi ni mati ni sakit ya Rasulullah. Saya nak tanya tuan-tuan kekasih Allah ke? Tuan-tuan Habibullah ke? Cuba renung bang, saat kematian kita dengan dosa dan maksiat kita bang. Adik, ingat adik, kematian tu menanti kita. Jadilah masa muda ni orang baik, insya-Allah kita akan mati juga benda yang baik. Harap-harap macam tu.